dua-dua ekor ni kucing gelandangan. Yang seekor ni daripada kecil datang Om Ayub. Yang budak orin ni pun, si Oyin ni pun datang juga Om Ayub. Jadi yang budak yang kecil ni dia dulu menyusu maknya. Jadi dia ingat yang kucing Oyin ni pun maknya. Tapi masalahnya si Oyin ni kucing jantan. Dia ni kucing jantan. Yang ni mungkin dia pun ingat mak dia dulu kecil dah kena tinggal. Jadi dia marilah rumah Ayub. Jadi dia pun teringat maknya. Dia pun isaplah susu. Ingat maknya, rupanya dia ni bukannya kucing betina. Kucing jantan. Kita tengok. Kita tengok ni. Bertelur ni. Bertelur ni dia ni bukannya kucing betina, jantan. Mencin telurnya ni. 2 biji mencin. Anu-anunya pun ni. Anunya pun besar anunya ni. Mencin telur ni. Dia ni pun jantan. Sama-sama jantan. Nah. Redha aja ni. Redha. Dia pun tak pernah ni kucing isap neneknya. Inilah kali pertama kot. Nah ni. Kami rancak lagi ni isap neneknya. Redha dia ni laju pula ni baik-baiklah yang mikir. Baik-baiklah ni baik bapak dia ni bagus dia ni Jangan gaduh-gaduh pula lah. Duduk rumah Ayub ni elok-elok.